Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Hari ni kita cuba tengok market update untuk teknik BBMA. Teknik BBMA. Okey, kalau kita perhatikan hari ni yang main ialah P-Metal. Kita try tengok 4 hour. 4 hour kita nampak P-Metal ni macam ada kat sini dia ada buat re-entry. Jadi kita tengok MHB dekat mana. Kita nampak MHB dekat sini. Dekat sini pun ada MHB di sini. Ini terus naik lah. Cuma M15 kita kena tunggu dia buat momentum lah. Kat sini dah ada momentum, terus naik sini. Sini pun ada momentum untuk P-Metal. Tanda kekuatan lah, tanda kekuatan. Okey, kita tengok high pula. High ni downtrend Kalau downtrend ni tak apa minat lah. Kalau H4 downtrend ni pun consider. Tapi sini dia dah buat walaupun dia downtrend, dia dah buat arah kukuh. Kalau arah kukuh ni, kalau yang kuat, arah kukuh yang kuat adalah pada time frame H1 dia ada buat momentum. Dia kat sini nampak ada buat momentum, maknanya dia adalah arah kukuh yang kuat lah. Candle arah kukuh yang kuat. Kemudian ni boleh perhatikan sama ada naik atau tidak. Walaupun dia downtrend, tapi arah kukuh dia diikuti oleh arah kukuh di time frame H4 diikuti oleh candle momentum di time frame H1. Kita tanda arah kukuh tu kuat lah. Kalau dia uptrend lagi bagus. And ok, VS Tech pula. VS Tech hari tu momentum dekat mana? Kat sini kan. Dia sini VS Tech. Dan ni re-entry dah. Pasti dia buat MHB atau buat kat sini. Tapi M15 dia pun tak ada buat momentum lagi. Tak menarik. Best tag DNO. Tengok DNO. Ok, kalau DNO ni downtrend ni. Downtrend. Downtrend. Tapi itulah kita tengok kat sini candle arah kukuh. Tengok H1 dia ada buat momentum dan dia terus naik. Kalau candle arah kukuh diikuti oleh candle momentum di time frame yang satu time frame bawah, dia akan pergi lebih jauh lah. IJM, kita tengok arah kukuh dia sini pun bagus juga. IJM ni arah kukuh yang valid. Arah kukuh yang valid. Hang Yuan. Ok, kita tengok dah momentum. Ini arah kukuh. Semalam tengok dia meneruskan kenaikan. Tapi ada juga yang tak meneruskan kenaikan. IJM meneruskan kenaikan. Cuma momentum H4 Hang Yuan, kita nampak ada momentum kat sini. Ok, kalau momentum kat situ, sini kita nampak MHB dekat sini. Dia tak boleh, dia tak ada upaya untuk breakdown low BB ni, jadi dia akan terus naik lah. Nampak? Tas sini terus naik, tas sini terus naik kan. Hang Yuan, Gretek H4 H1
MHB dekat sini terus naik lah. M15 ni buat penandaan, ini kita buat penandaan momentum lah. Tak, re-entry dia. Momentum kat sini kita buat penandaan momentum. Ni penandaan momentum dekat mana? Sini apa? Nampak? Dia meneruskan turun. Momentum sell ni mematikan momentum buy kat sini. Momentum dah ada kukuh ni adalah signal lah dalam teknik BBN ni. Cuma entry tak boleh kat situ. Entry ni kena tengok dia retrace kat mana lah. Okey, itu saja. Terima kasih.